Tahukah anda universiti yang gah hari ini Bermula sebagai sebuah pusat latihan kecil sejak tahun 1993. Selamat datang ke Universiti Tun Hussein On Malaysia. Pada 16 September 1993, bermulalah sejarah sebuah institusi ilmu di Parit Raja Johor dengan penubuhan Pusat Latihan Staf Politeknik PLSP. Tujuan PLSP hanya satu, melatih tenaga pengajar yang mahir dalam bidang kejuruteraan untuk politeknik seluruh negara. Ketika itu ia masih kecil, namun impiannya sangat besar. Pada 12 April 1996, PLSP melalui fasa penting dijenamakan semula sebagai Institut Teknologi Tun Hussein On atau ITO. Bukan sekadar melatih pensyarah, ITO mula menawarkan program akademik dan jumlah pelajar semakin meningkat. Dari pusat latihan, ia kini menjadi institusi pengajian tinggi sepenuhnya. Sejarah terus tercipta pada 27 September tahun 2000. ITO dinaik taraf di bawah Akta Universiti dan College University 1971 dan dikenali sebagai College University Tun Hussein On atau KUITO. Ketika inilah identiti universiti mula disemat kemas membina asas menuju sebuah universiti penuh dan akhirnya pada 1 Februari 2007, KUITO dijenamakan secara rasmi sebagai Universiti Tun Hussein On Malaysia atau UTHM. Sejak hari itu, UTHM berdiri sebaris dengan universiti awam terkemuka di Malaysia. Seiring perkembangan semasa pada 1 Januari, UTHM melebarkan sayapnya dengan penubuhan UTHM Kampus Cawangan Pagoh yang menempatkan 3 fakulti utama di sini. Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi dan Pusat Pengajian Diploma. Kampus ini menjadi nadi baru pembangunan TVET selatan tanah air. Di kampus induk di Parit Raja, UTHM menempatkan 10 fakulti utama iaitu Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan dan lain-lain. Inilah antara nadi utama kepakaran UTHM. Universiti Tun Hussein On Malaysia. Di sinilah ilmu dibina, bakat diasah dan masa depan dibentuk. Sebuah ekosistem pembelajaran yang lengkap dan berdenyut dengan kehidupan. Bermula dari kemudahan infrastruktur yang lengkap dari Perpustakaan Tunku Tun Aminah yang menjadi medan pencarian ilmu tanpa batas. Kesegaran minda dan fizikal pula disokong di Dewan Sultan Ibrahim dan kolam renang UTHM. Seimbang antara akademik dan kesejahteraan. Manakala di kolej-kolej kediaman, Tun Dr. Ismail, Tun Fatimah, Tun Syed Nasir dan Pewira terpahat ribuan cerita persahabatan, perjuangan dan jatuh bangun seorang mahasiswa. Inilah UTHM, bukan sekadar universiti, tetapi sebuah ekosistem ilmu yang kondusif, menyeluruh dan terus melahirkan generasi masa depan negara. Di perpustakaan inilah menjadi tumpuan utama pelajar mengulang kaji menjelang peperiksaan. Tempat terciptanya ribuan memori perjuangan dan kejayaan mahasiswa. Bangunan 5 tingkat seluas 16,000 meter persegi mampu menampung 300,000 naskah buku dan 3,000 pengguna serentak. Ia dinamakan Perpustakaan Tunku Tun Aminah sebagai penghormatan kepada Yang Amat Mulia Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandaria, Puteri Tunggal Sultan Johor. Dengan reka bentuk silinder ikonik, ia menjadi antara perpustakaan terbesar di Asia Tenggara dan kekal sebagai mercu tanda kebanggaan UTHM. Kemuncak kecemerlangan UTHM terpahat pada 28 Ogos 2025 apabila UTHM dinobatkan sebagai Malaysia's Best TVET University Award 2025. Anugerah berprestij ini disampaikan oleh Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk T.S. Mustafa Sakmut kepada Naib Chancellor UTHM, Profesor Dr. Mas Fazwi Muhammad Ali. Ini membuktikan bahawa UTHM sebagai peneraju nasional dalam bidang teknologi pengangkutan dan TVET. Inilah hari yang ditunggu bertahun-tahun lamanya. Hari air mata, hari bangga, hari sebuah kejayaan diraikan. Dari 5 hingga 14 Disember 2025, UTHM bukan sekadar universiti. Ia berubah menjadi pentas perayaan ilmu, impian dan harapan. Festival Convocation UTHM, FESCON 2025. Di sinilah para graduan menerima sijil keramat perjuangan disaksikan ibu bapa, keluarga tercinta dan seluruh komuniti yang turut merayakan kejayaan ini.
bukan hanya convocation, pelbagai aktiviti gerai persembahan artis dan festival rakyat menjadikan UTHM lautan manusia, lautan kegembiraan. Fescon bukan sekadar acara, ia adalah detik yang akan dikenang seumur hidup. Dari sebuah pusat latihan kecil, hari ini UTHM berdiri sebagai universiti kebanggaan negara. Di sinilah lahirnya jurutera pendidik dan pemimpin masa depan. Semoga UTHM terus melangkah gagah ke hadapan sebagai gedung ilmu terkemuka, dipandu dengan penuh hikmah di bawah naungan dan kebijaksanaan Yang Amat Mulia Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim selaku Chancellor. Moga kepimpinan baginda menjadi obor yang mengilhamkan kecemerlangan, memacu UTHM ke persada yang lebih tinggi demi bangsa, agama dan negara. Jika anda meminati teknikal dan kejuruteraan Dan peluang kerjaya yang lebih cerah, sambunglah pengajian ke Universiti Tun Hussein On Malaysia. Kenal asal usul, kuatkan jati diri dan jom follow Mel.